Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, marilah kita memanjat rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kekuatan untuk kita bersama solat berjamaah, di samping untuk kita berkongsi ilmu Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, untuk itu marilah kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini saya nak berkongsi dengan muslimin muslimat untuk kita bincang sedikit berkaitan dengan solat-solat sunat rawatib sehari semalam, belum solat-solat sunat yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, saya minta maaf kerana tak cukup kertas, ya. Kita nak sebut sini, solat sunat ada solat yang dilaku oleh baginda Rasulullah SAW ke arah lebih dekat kiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam situasi COVID-19 yang sedang berganas melanda seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Allah selain daripada melaksanakan solat fardu. Mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama melihat kepada kertas yang saya sediakan ini. Dalam hadis yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailah isna 'ashara raka'atan siwal faridati bunya lahu baitun fil jannah." Atau kama qala, sesiapa solat sunat dalam sehari semalam 12 rakaat, ini peluang bagi kita. Nescaya Allah bina bagi kita kediaman di dalam syurga. Kalau Allah tawar kepada kita melalui petuturan baginda Rasulullah SAW, marilah kita sama-sama ambil insya-Allah. Kita nak sebut sini, ya, dari segi rasionalnya kita sembahyang solat sunat yang kita bincangkan di sini, solat sunat rawatib sehari semalam, mengiringi solat fardu. Ada dinamakan qabliyah dan ada dinamakan ba'diyah.
Kita melihat yang pertama sekali rasionalnya. Kita laksanakan adalah merupakan satu daripada tawaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita sebagai hamba-Nya. Lebih-lebih lagi ke arah mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan sunat sebanyak mungkin. Yang kedua, satu antara amalan tambahan ekstra ya, untuk diberi penilaian oleh Allah SWT, di mana Allah berikan ganjaran dan diangkat derajat kita di akhirat. Malah orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan di akhirat saja, malah di dalam dunia yang kita berada sekarang ini. Kita lihat yang ketiga, satu antara keuntungan bagi orang yang tahu menggarai masa, kerana masa yang Allah berikan kepada kita itu 24 jam ya, sudah tentu pengurusan masa amat penting bagi kita. Dan solat selain daripada solat fardu yang kita lakukan, ada masa untuk kita melaksanakan solat-solat sunat, dan tahu keutamaan dan kebaikan-kebaikan solat sunat ya. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita untuk kita laksanakan insya-Allah. Lumrahnya orang yang buat kerja lebih akan meraih lebih pahala dan atau pahala berlipat ganda. Memanglah ya, banyak kita perolehi, banyak kita laksanakan, banyak kita lakukan, maka banyaklah pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat yang keempat, solat sunat yang kita lakukan itu adalah mencontohi baginda atau mencontohi amalan baginda Rasulullah SAW. Bukan setakat baginda, malah para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'in dan salafus salih, sehingga hari ini, sehingga kita ya, ulama-ulama terdahulu daripada kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Jadi kita nak sebut konsep yang kedua, kita lihat di sini pengertian ya, pengertian solat sunat ya. Mungkin kita nak lebih sedikit dari perbincangan di dalam kitab fiqh ya, sedikit saja, tapi kita cuba untuk ketengahkan tambahan sedikit, mudah-mudahan insya-Allah. Solat sunat rawatib ya, yang kita kerjakan ba'diyah, qabliyah ya, sebelum solat fardu dan selepas solat fardu, dinamakan juga ialah solat rawatib, mengiringi ya, ataupun dikenal juga dengan nama ialah al-mandub ya. Selain daripada al-mandub ialah an-nafil, ataupun istilahnya jamaknya ialah nawafil ya, an-nawafil, solat sunat juga nama dia. Atau solat sunat mustahab, al-mustahab, sunatnya sama juga tu. Atau solat tatawwu', banyak namanya tu ya. Perkataan solat sunat rawatib biasa digunakan di dalam masyarakat Melayu, di kalangan orang Melayu ya. Sudah tentu perkataan yang biasa digunakan solat apa? Solat sunat rawatib, solat sunat rawatib, iaitu solat mengiringi solat fardu yang dibenarkan, yang diamal oleh baginda Rasulullah SAW ya, iaitu solat mengiringi solat fardu secara berterusan ya. Rasulullah laksanakan, dilakukan secara dilakukan pada bila masanya. Yang kita niat pun qabliyah, ba'diyah, bukan begitu. Sebelum semayang sebelum semayang fardu itu dinamakan qabliyah ataupun ba'diyah.
yang dikenal dalam masyarakat kita, bukan begitu, ya. Okey. Kemudian hikmat yang sebenarnya, mengapa Rasulullah menganjur kita menunaikan solat sunat rawatib, biar kita sebut solat sunat rawatib, ya, ataupun ba'diyah qabliyah, ya. Kita nak sebut sini ialah solat sunat rawatib adalah salah satu ibadat yang amat digalakkan, ya, bahkan sebagai pelengkap bagi solat fardu ataupun solat wajib. Pelengkap ni, ya. Kadang-kadang ada orang yang kata, itu pun aku dah sembahyang solat fardu, ya. Ya. Oh, kadang-kadang percakapan demikian ramai juga berlaku, noh. Okey, ya. Tujuan kita solat fardu, solat sunat ini adalah untuk semua solat yang kita lakukan selain daripada kewajipan ialah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah redha apa yang kita lakukan seandainya kita laksanakan dengan ikhlas, dengan sabar dan sebagainya. Kita lihat hikmat jatuh. Kadang-kadang kita tak terfikir juga, ya, kalau Rasulullah anjurkan demikian, kita pun laksanakan sebagai ummahnya, ya. Apakah hikmatnya? Antara hikmat yang boleh kita paparkan di dalam kertas ini adalah untuk menampal apa-apa kekurangan atau kecacatan yang mungkin ada ketika kita melaksanakan solat fardu, ya. Tuan-tuan jamin dah solat yang kita lakukan tu 100% garanti, ya. Khusyuk pun kita ambil kira juga, bukan begitu. Seperti kesilapan dalam bacaan, bicara, jangan silap Fatihah cukuplah tu, itu menyebab itu rukun, dan kesilapan-kesilapan yang lain, ya. Termasuklah kecacatan di dalam perkara yang berkaitan dengan kita tidak khusyuk, ya. Bila angkat takbir Allahu Akbar, ya, melayang pemikiran kita, ya. Itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bila makanan sudah disediakan, maknanya masa banyak lagi lah tu, ya, bukan masa yang sempit. Jadi makan dulu, ya. Kalau tidak, angkat takbir, kita teringat makanan yang sedang dihidangkan, ya. Kita seperti kesilapan bacaan, tidak khusyuk, tidak hadir hatinya. Ini penting dah, hati-hati angkat takbir. Ini diulas di dalam kitab oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Ketika itu, ya, salah pergerakan dan sebagainya. Mana kadang-kadang kita pun sendiri di dalam menunaikan solat tu, ya, alpa, ya, berlakunya lupa. Kerana itu Islam menyuruh kita supaya solat berjamaah di surau, di masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kalau imam pun lupa, kita sama lupa, begitu, ya. Jadi tapi kemungkinan tu kuranglah berdasarkan, berbanding dengan kita solat seorang diri. Boleh berlaku berbagai-bagai, bukan begitu, ya. Jadi hikmat yang kedua kita lihat di sini ialah untuk mengangkat derajat dan martabat seseorang. Allah nilai kita tu, ya, derajat kita tu, kedudukan kita tu sendiri di sisi Allah, ya. Kerana solat merupakan kemuncak munajat hamba kepada Tuhannya, ya. Solatlah mana kemuncak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu bila kita sebut solat 5 waktu yang Rasulullah SAW terima adalah berdasarkan kepada berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah naik berjumpa dengan Allah SWT. Berbeza dengan keperduan-keperduan lain, contohnya puasa, zakat, haji dan sebagainya. Rasulullah SAW terima melalui wahyu Allah SWT. Berbeza dengan solat, ya. Solat Rasulullah terima melalui Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya. Okey, ya. Kemudian yang keempat di sini kita lihat ialah pembahagian solat sunat. Ini sebagai ulang kaji saja kita kan. Maknanya solat sunat rawatib yang kita laksanakan kebiasaan yang mengiringi solat fardu, ya, dibahagikan kepada dua. Satu ialah solat sunat muakkad. Apa makna muakkad? Solat sunat yang dituntuti, ya Rasulullah SAW tidak pernah tinggal, ya. Dan yang kedua ialah ghair muakkad, yang bukan muakkad, ya. Bukan makna bukan muakkad tu Rasulullah tak laksanakan, Rasulullah laksanakan, ya. Jadi kita lihat di dalam petak yang saya sediakan di sini ialah solat sunat rawatib muakkad, ya. Apa dia solatnya? Kalau kita baca di hadis yang di atas tadi, ya, siapa yang dia kata sesiapa solat sunat sehari semalam 2 rakaat, ya, Allah bina kediaman di syurga, dah tentu menjadi idaman kita. Jadi bagaimana kita lihat hadis ini? Kita lihat bilangan solat sunat muakkad, ya, 2 rakaat sebelum subuh. InsyaAllah kita bincangkan nanti, ya. Jangan ditinggalkan 2 solat sunat subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum solat zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat, ya. Biasanya Rasulullah SAW dia semayang di rumah. Kemudian 2 rakaat selepas solat zuhur. Maknanya di sini sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Tapi kita akan jumpa nanti sebelum zuhur Rasulullah SAW, ya, menganjur kepada kita sembahyang 4 rakaat dan selepas zuhur 4 rakaat, ya, kerana keutamaan yang dijelaskan oleh baginda di dalam hadisnya. Kemudian seterusnya 2 rakaat selepas solat maghrib, ya. Kita sembahyang bila azan maghrib dikumandangkan, ya, kita pakat solat, ya, 2 rakaat selain daripada solat tahiyatul masjid apabila kita masuk dalam masjid, ya. Dan yang terakhir sekali ialah selepas 2 rakaat selepas solat Isya. Ini yang kita dapat daripada hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan juga Muslim, ya. Kita tinggalkan solat sunat rawatib muakkad, kita kembali kepada solat sunat rawatib muakkad, ghair muakkad, yang bukan muakkad, ya. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Ini kita nak tengok kategori itu sendiri, ya. 2 rakaat sebelum solat zuhur, tambahan 2 rakaat kepada 2 rakaat yang muakkad. Lagi cantik. Sebelum zuhur kita sembahyang 2 rakaat, kemudian tambah 2 lagi menjadikan 4, ya. Kemudian 2 rakaat selepas solat zuhur kita tambah kepada 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat selepas solat zuhur. Jadi sebelum 2 rakaat dan selepas 2 rakaat menjadikan 4 sebelum dan 4 selepas zuhur. Okey, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum solat asar, 2 salam, ya. Kemudian 2 rakaat
solat ringan sebelum solat maghrib. Itu yang kita buat ya. Kita buat walaupun di setengah-setengah tempat ya, bila saja lepas saja azan, bila cepat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya. Ada juga setengah tempat. Ini berdasarkan kepada mafhum hadis masing-masing. Bukan begitu. Ya. Dan saya pun pernah juga tengok kadang-kadang mereka menyebut berbagai-bagailah sebutan-sebutan ya. Cuma bergantung pada periwayat hadis. Periwayat hadis ya. Jadi okeylah, sampai kadang-kadang sampai peringkat ya hadis ini dhaif ya. Tapi kita lihat apa hujah-hujah yang kita boleh jelaskan tadi ya. Yang kedua, yang sebelumnya, selepasnya ialah 2 rakaat sebelum solat Isya. Mana kita dapat pastikan ya. Jadi kalau kita lupa muakkad ghairu muakkad, kita borong semua sekali lah tu. Sembahyang semua sekali. Kadang-kadang lebih daripada ya 12 rakaat ya. Walaupun ada hadis yang lain 10 pun sudah memadai kalau kita mampu. Kalau tak dapat 12. Okey ya. Kita lihat berdasarkan kepada hujah, apa yang dihujahkan oleh apa namanya, dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Saya tidak bacakan dia punya hadis ya, tetapi memadai, kerana kita bacakan nanti tak sempat nak bincang pula ya. Yang pertama kita lihat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Kita lihat campur rawatib dengan campur muakkad dengan bukan muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak meninggal 4 rakaat sebelum solat zuhur di rumah. Aneh ya, di rumah. Ya. Kita boleh di rumah, sempat tak sempat. Ya. Jangan jadi alasan Rasulullah nak ya sembahyang di rumah, kita pun sembahyang rumah. Tiba-tiba kita tak sempat nak kejar solat fardu pula ya. Kan gitu. Elok kita di masjid dan sebagainya. Ya. Mafhum hadis riwayat Muslim daripada Aisyah. Kita ambil daripada hadis, daripada perawiatnya tidak dipertikaikan ya. Hadis Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah SAW. Okey ya. Tadi ialah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua ni 4 rakaat selepas zuhur. Ya. Berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Ummu Habibah, isteri baginda, bahawa dia berkata, apa Ummu Habibah kata? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya siapa yang bersolat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat selepas solat zuhur, Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya. Maknanya Allah jauhi api neraka. Inilah peluang bagi kita. Ya, maknanya mungkin ya kita terlupa, maka keazaman kita untuk kita laksanakan paling elok, paling bagus. Sebelum 4, selepas zuhur 4. Okey ya. Kemudian kita lihat, kita nak jumpa ni, setiap sesuatu yang dikemukakan mestilah ada hujah. Hujah sudah tentu daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, solat sunat Jumaat sama seperti solat sunat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas solat zuhur, iaitu 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang tidak muakkad. Inilah hujah kita ya. Maknanya solat kalau waktu hari Jumaat pun begitu juga ya. Okey ya, hadis ini hadis riwayat daripada At-Tirmizi. Kemudian
4 rakaat sebelum solat asar. Oh, semuanya 4 ya. Yang kita biasa buat 2 noh. Okeylah, tak apalah. Ya, hujahnya hadis diriwayatkan Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, maksudnya semoga Allah merahmati seorang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Hadis daripada Tirmizi. Maknanya banyaklah nah 4 rakaat. Ya, lagi banyak kita laksanakan, lagi kita semakin hampir dengan Allah SWT. Ya. Okey, 2 salam. Rasulullah SAW tidak memberatkan sangat. Ya, sebuah hadis lain yang diriwayatkan daripada Maimunah, katanya Rasulullah SAW sunat 2 rakaat sebelum asar. Ini bergantung kepada kita. Ya, nak sebelum asar 4 rakaat, nak 2, itu terpulang kita. Lepas asar haram hukumnya. Ya. Kemudian ini yang kena disebut 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ya. 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, ya. Mafhum daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hebat-hebat yang direkodkan oleh Anas bin Malik. Riwayatnya Anas bin Malik, semasa kami di Madinah, kata Anas bin Malik, ya, apabila muazzin menyeru azan untuk salat maghrib, orang ramai segera ke tiang-tiang lalu masing-masing bersolat 2 rakaat hingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka solat telah pun selesai. Ya, disebabkan ramai orang yang melakukan solat sunat ini, kekeliruan berlaku lah, ya kan? Ya, padahal solat itu ialah solat sunat. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Memang solat ini disahkan oleh Nabi SAW, tetapi tidak digalakkan terpulanglah kalau mau buat ataupun tidak. Maknanya qabliyah sebelum solat maghrib 2 rakaat. Ya. Dalam sebuah hadis lain daripada Muhammad bin Amr bin Yasir, maksud sabda Rasulullah, siapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat solat sunat, nescaya diampun baginya segala dosa sekalipun seperti buih di laut. Lepas maghrib, ya, mungkin boleh diisi dengan solat sunat awabin selain daripada solat sunat. Termasuklah, ya, kita nak lebih daripada itu, solat sunat mutlak. Ya, solat sunat saja aja. Ya, saja lah kita laksanakan, ya. Bila-bila masa juga. Ya, ada waktu-waktu yang dibenarkan. Okey, kemudian kita lihat 2 rakaat sebelum Isya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abdullah Mukhaffal. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya di antara azan dan iqamah ada solat bagi siapa yang ingin melakukan, bagi dia mengulangi 3 kali 2 rakaat sebelum Isya. Nabi sebut 3 kali di dalam hadisnya. Siapa nak melakukan, jadi kita kejarlah, mudah-mudahan. Okay, ya. Itu sebelum solat Isya. Azan berkumandang, kita semayanglah 2 rakaat. Memang ada masa, ya, diberikan kepada kita untuk solat. Kemudian yang berikutnya solat sunat rawatib selepas Isya 4 rakaat. Ini banyak dibincangkan, ya. Banyak dibincangkan tentang betapa keutamaan, ya, betapa keutamaan. Okey, ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar telah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang solat Isya secara berjamaah dan solat 4 rakaat sunat sebelum keluar dari masjid, nescaya sama seperti pahalanya, ya,
di malam Lailatul Qadar, ya. Allahu Akbar, ya. Hebat ni ya. Kadang-kadang kita ambil 2 rakaat, ya. Elok kita ambil yang 4 rakaat tu. 4 rakaat, ya. Kemudian yang kelima, kita lihat sini yang kelima di sini, ya. Hadis keutamaan dan bilangan rakaat. Hadis keutamaan dan bilangan rakaat, ya. Ini kita hurai berdasarkan pada hadis yang kita mula sebut tadi. Yang pertama, maksud hadis daripada Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat tatawwu'. Solat tatawwu', solat sunat tadilah kan, selain daripada solat fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Hadis yang mula kita sebut, ya. Kerana mendapat keredaan melainkan Allah akan bina untuk orang yang melakukan solat itu sebuah mahligai di syurga. Allahu Akbar. Begitulah, ya. Kita ambillah peluang, sama ada kita nak sembahyang 10 rakaat ataupun 10, ya, ataupun 12 rakaat, ya. Sebuah hadis lain yang diriwayatkan, ini kita ambil hujah, ya, oleh Ummu Habibah yang menghuraikan 12 rakaat dari hadis yang kita baca di atas. 12 rakaat, ya. 12 rakaat iaitu maksud huraian daripada hadis baginda Rasulullah SAW 12 rakaat tu, apa dia solatnya? Adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Allahu Akbar, ya. Kita ambil peluang, ya. Kita campur sekali, bukan 12 rakaat je. Kita campur 4 sebelum zuhur, 4 sebelum asar dan sebagainya, ya. Okey, kita lihat pula, ya. Yang nombor 2 tu, maksud hadis daripada Abdullah bin Umar katanya, aku memelihara 10 rakaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi 10 yang Rasulullah sebut dalam hadis, ini 12. Macam mana 10 dengan 12? Ya, apakah hadis ini ada ta'arud, percanggahan tentangan? Tidak ada. Ya, tidak ada, ya. Iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda. Itu yang direkodkan oleh Ibnu Umar. 2 rakaat selepas solat isya di rumah, ya, baginda balik rumah. 2 rakaat sebelum subuh. Kesemuanya merupakan waktu yang baginda tidak diganggu oleh siapa bila melaksanakan solat-solat sunat, kan kita. Okey, ya. Kemudian maknanya hadis ini 10, hadis yang di atas 12 terpulang kepada kita nak kerjakan 12 ataupun berdasarkan kepada hadis yang kita baca ada 4 zuhur, kan, ada 4 asar pun selepas zuhur pun 4. Itulah seterusnya. Okey, ya. Penekanan Rasulullah SAW kepada solat sunat paling muakkad. Solat muakkad tu, ya, yang dituntuti, ya, yang paling muakkad. Apa dia jenis solatnya, ya, iaitu solat sunat fajar.
Solat sunat fajar. Maksud solat sunat fajar yang kita laksanakan kebiasaan, masuk saja waktu subuh, ya, dah habis azan dah, kita sembahyang sunat fajar. Ya. Tidak, solat sunat fajar tu sama dengan solat sunat qabliyah. Ya, tapi Nabi tak sebut dan demikian. Hanya Nabi sebut solat sunat solat sunat fajar. Ya. Kita nak sebut sini, ya, bila kita sebut solat sunat fajar ni terlalu besar pahalanya. Ya. Jadi kita cuba ambil nas daripada hadis Aisyah, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raka'atail fajr. Nabi SAW sangat mengambil berat. Jadi bila kita sebut sini solat fajar sebelum subuh, dan menjaga solat sunat fajar 2 rakaat lebih utama daripada solat sunat yang lain. Paling muakkad. Maka jangan kita tinggalkan. Sibuk macam mana pun, apa pun, jangan kita tinggalkan. Ya, sama ada kita buat di rumah ataupun kita buat di sini. Itu satu hadis Rasulullah SAW. Hadis yang kedua daripada Ibnu Umar berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, dullani alayya amal yanfa'uni Allahi bih. Qala alayka bi rak'atayil fajr fa inna fihima fadilah. Riwayat daripada Imam At-Tabarani. Hai Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, berkata seorang lelaki, ya, tunjukkan kalah kepada aku amalan yang Allah memberi pahala kepadaku dengannya. Maka sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu menunaikan 2 solat fajar. Ya, 2 solat fajar yang kita sebut tu. Ya, kerana kedua-duanya mempunyai kelebihan. Solat sunat fajar itu mempunyai kelebihan. Hadis ini diriwayatkan pada Tabrani. Kemudian kita nak ambil satu hadis yang lain. Kerana betapa hebat, betapa fadilat, betapa besarnya pahala sembahyang sunat sebelum subuh ni. Maknanya sebelum solat subuh, selepas azan, ya. Apa baginda Rasulullah SAW menyebut dalam hadis Muslim, raka'atal fajr, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, maknanya 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia yang kita diami sekarang tu, berebut-rebut, ya, leka sampai ingat akhirat, solat, ya. Dunia yang begitu hebat, yang manusia terpersona dengan keadaan, rebut siang malam pagi petang, harta benda nak kejar, memang biasa pun dia. Itu suatu daripada nalari mana zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ya, memang manusia yang dihiasi ada keinginan minan nisa dan seterusnya, ialah ayat Al-Quran daripada harta benda dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang kita faham daripada hadis Rasulullah SAW disebut ialah 2 rakaat solat sunat fajar, ya, lebih baik. Ya, lebih baik. Mana lebih baik, tak ada yang tidak ada perkataan lebih. Ya, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalamnya. Dalam dunia ni, ya, terlalu banyak sangat, terlalu banyak, ya. Okey, kita sambung balik. Pengajaran hadis. Kita nak sebut pengajaran hadis, ya.
sebelum kita pergi kepada pengajaran hadis, kadang-kadang perlu kita bangkitkan jenis-jenis solat sunat. Ya, solat sunat berwaktu qabliyah ba'diyah, ya, sebelum dan selepas fardu. Ya, solat sunat duha itu berwaktu. Ya, solat sunat bersebab. Yang kedua, solat sunat bersebab. Ya, sebab contohnya solat sunat uduk, ambil uduk solat. Ya, ambil uduk solat, ambil uduk solat. Ya, kemudian termasuklah bersebab, contohnya semayang sunat gerhana matahari, gerhana apa satu lagi tu, gerhana bulan, ya. Okey, ya. Kemudian ada satu lagi solat sunat mutlak, bila-bila masa, okey, ya, dilakukan. Solat sunat yang dilarangkan selepas solat subuh, selepas solat asar, dan sebagainya. Okey, ya. Kemudian kita nak sebut sini solat sunat tahiyatul masjid tidak dilarang bila-bila masa. Tidak dilarang bila-bila masa. Kemudian barulah kita pergi kepada pengajaran hadis. Yang pertama, berdasarkan kepada mafhum hadis-hadis di atas yang kita baca tadi tu, Rasulullah amat menggalakkan solat sunat rawatib. Kita kejarlah, tak kira yang sunat muakkad, ghair muakkad. Okey. Yang kedua, solat sunat rawatib terbagi kepada dua, solat sunat muakkad dan solat sunat ghair muakkad yang bukan. Terdapat banyak riwayat yang pada zahirnya terdapat beza mengenai bilangan rakaat. Ini kita nak sebut. Perbezaan tersebut disebabkan perbezaan jumlah rakaat ketika melaksanakan solat sunat. Rasulullah pernah mengerjakan kedua-duanya. Ini tidak ada pertentangan di antara 10 dengan 12. Rasulullah laksanakan pada satu ketika 10 rakaat, pada satu ketika 12 rakaat. Ya. Kedua-dua, ya. Maknanya pernah mengerjakan kedua-dua rakaat, iaitu 10 maupun 12 rakaat. Dengan demikian kita juga boleh memilih sama ada jumlah rakaat itu 11 ataupun 10 rakaat. Okey, ya. Beberapa permasalahan hukum. Yang ketujuh yang terakhir, yang pertama, solat sunat rawatib kedua-duanya sama ada muakkad atau bukan muakkad lebih afdal daripada solat tarawih kerana ia mengiringi solat fardu. Tu dia, ya. Ni mana solat yang mengiringi solat fardu tu hebat dari segi hukumnya, ya. Jangan tinggalkan solat sunat tarawih pun, jangan tinggalkan solat sunat rawatib pun, jangan tinggalkan. Yang kedua, Rasulullah sentiasa mengekalkan solat-solat sunat muakkad. Maknanya Rasulullah tak tinggalkan solat muakkad yang kita sebut tadi, ya. Sedangkan yang bukan muakkad kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang Rasulullah tinggalkan. Namun begitu pun, ya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab, ya, betapa tinggalnya solat sunat, ini pun disebut dalam oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang berikutnya ada disebut, ya. Okeylah, kita rujuk kepada ayat yang ketiga, insya-Allah. Okey. Yang ketiga, jika luput solat sunat rawatib, sunat daripadanya mengikut pendapat yang azhar, yang sahih kerana umum hadis. Ya, kalau tertinggal katalah solat sunat, kita sengaja tinggal lah, ya. Siapa yang tidur atau lupa, maka nak dia solat apabila ingat dia. Dan juga kerana dia solat berwaktu, ya, justru dikatakan seperti solat
seperti solat fardu. Ini pendapat daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Ya. Maknanya kita tinggal solat sunat muakkad, qadhakan solat yang kita tinggalkan. Boleh buat tak? InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey, yang keempat yang kita sudah sebut, selain jenis-jenis solat berwaktu mengenai solat fardu, terdapat juga solat sunat bersebab dan solat mutlak. Ya, solat saja kita lakukan. Ya, mana kita bincangkan ini hanyalah solat sunat muakkad dan solat sunat ghaira muakkad. Solat yang mengiringi solat fardu. Kita tak bincangkan solat yang lain, solat duha, solat tahajud dan berbagai-bagai lagi solat-solat yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini ya hanya segala menggilapkan lagi, ingatkan balik kita. Ya, kadang-kadang kalau kita tak dengar perkara-perkara ini, mungkin kita terlupa. Maka mudah-mudahan azam kita untuk laksanakan solat sunat ya, mudah-mudahan ya. Aku liqauli hadza wa astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahman bi rahmatikal rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin mustajabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.